Nampak ni, dah keras. Customer belanja. Dekat sini kita ada sebuah kompresor Azia yang bahagian depan ni bocor. Itu adalah common problem untuk kompresor Azia ni lah. Hari ni saya nak tunjukkan cara tukar O-ring dengan lip seal kompresor Azia. Okey, pertama sekali kita perlukan sebuah kompresor Azia yang original daripada Sanden. Kalau tak ori, kita tak boleh nak buat. Sebab saya pernah buat sebelum ni, dia punya lip seal ni tak masuk dia punya lubang. Dia tak fit. Jadi hanya yang original boleh buat. Jadi kalau korang nak buat sendiri dekat rumah, ada link dekat bawah, boleh beli. Okey, pertama sekali kita kena buka dia punya magnetic clutch dengan wire atas ni lah. Buka dulu wire atas ni, skru dia kita simpan kat tepi dulu. Kemudian kita buka dia punya pressure plate. Dekat sini ada nut size 12. Kemudian kita boleh cuba tarik dia punya pressure plate. Kalau pressure plate dia tak boleh nak cabut, dekat sini ada 3 lubang skru untuk special tool. Ini adalah special tool yang kita pernah gunalah sebelum ni. Ini adalah komponen yang paling kritikal. Kalau hilang ni, susah sangat nak cari. Dia akan duduk dekat celah tu. Dekat situ. Okey, dekat dalam ni ada snap ring. Kita buka dulu snap ring dia ni. Snap ring dia. Kemudian kita boleh cabut dia punya pulley. Tak boleh cabut, ini normal lah, memang akan ketat. Jadi kita akan gunakan puller, baru kita boleh cabut. Kemudian untuk magnet coil dia ada satu lagi di bahagian dalam ni. Kita buka snap ring dia dan keluarkan. Kemudian kita dah boleh alihkan magnet coil dia. Jadi untuk kes ni bukan sahaja dia punya kompresor dah bocor, malah nampak dekat sini dah patah. Saya buka-buka tadi, dia dah memang patah. Jadi saya akan cari dia punya pengganti. Saya akan cari dia punya donor yang lain. Kita nak buka depan ni. Kat sini ada 8 skru size 10. Kita kena buka. Dan kita boleh cabut dia punya bahagian kepala depan ni. Minyak. Jadi depan ni kita dah boleh buka. Jangan lupa tadah sebab minyak dia akan keluar. Minyak kat dalam ni saya dah buang dah. Tapi masih ada lagi tinggal kat dalam ni sikit. Kita keluarkan needle bearing dia. Letakkan di tempat yang bersih dan selamat. Dan kita dah boleh tukar O-ring dia yang ini. Nampak ni? Dah keras. Tapi untuk yang ini saya tak akan tukar O-ring dekat sini lah. Sebab dapat patah yang kat sini kan. Jadi kita akan ambil dia punya sub. Dekat sini ada satu lagi plate ni. Nampak tu? Ada satu lagi plate kat situ. Jadi jangan hilang. Kat dalam ni ada washer untuk magnetic clutch. Jadi kita akan keluarkan dia punya sub saja. Kita tak akan keluarkan dia punya lip seal. Kita tak tukarlah yang ini. Nampak ni? Tentu saja. Terlalu senang nak cabut. Jadi maksudnya dia punya lip seal pun dah mula mereput. Dan dekat dalam ni ada satu lagi needle bearing. Kita keluarkan, kita pakai balik. Jadi yang ini kita dah boleh buang. Jadi saya jumpa donor untuk kompresor ni. Jadi kita akan ambil dia punya bahagian depan. Yang ini tak silap saya, dia punya kompresor berbunyi. Sebab tu kita tukar kompresor dia. Tengok senangnya nak keluarkan benda ni. Macam tu je. Jadi kat dalam ni pun kita keluarkan. Dan kita dah pun boleh tukar dia punya O-ring. Jadi untuk tukar dia punya lip seal pula, dekat dalam ni ada snap ring juga. Okey, kalau tadi untuk snap ring magnetic clutch kita kena kembangkan macam gitu. Untuk yang ni pula kita kena pakai yang ini. Kita tekan dia kepit ke dalam. Jadi kita buka dulu snap ring dia ni. Kita buka dulu dia punya snap ring dia. Nampak tu. Kemudian kita kena ketuk daripada sini. Okey, kita terbalikkan macam ni. Kita gunakan soket 10 tadi. Kita masukkan dekat dalam tu dan kita ketuk dia keluar. Ada macam kapas dekat dalam tu. Okey, atas ni kita boleh cabut dia punya kapas kat dalam tu. Dah ketuk tu kan, kita boleh tarik dia keluar. Nampak? Ini lip seal dia. Okey, dah keluar. Jadi untuk yang ini saya akan lap-lap sikit. Saya tak nak basuh sebab dekat sini ada dia punya needle bearing. Jadi saya tak nak basuh lah dia punya kepala depan ni. Okey, kita masukkan dia punya lip seal dulu. Kedudukan lip seal ni macam ni. Macam ni. Jadi kita minyakkan sikit. Guna minyak kompresor yang baru dan bersih. Kita minyakkan sikit saja, jangan banyak sangat. Kita jatuhkan dekat dalam tu. Kita gunakan bolt 12 tadi tu. Kita tekan dia ke bawah. Kita masukkan sampai nampak dia punya longkang untuk snap ring tadi yang kita buka tu. Jadi kita masukkan balik snap ring dia ni. Pastikan snap ring dia masuk dekat longkang dia tadi.
Dan kita masukkan baliklah dia punya benda kapas ni dengan benda besi ni. Ni saya pakai bolt 18 untuk ketuk dia masuk sekata. Untuk lip seal dah siap. Kemudian kita tukar o-ring dia pula. Kita masukkan je. Dan kita minyakkan dia sikit untuk mudahkan dia masuk nanti. Kita pakai minyak kompresor yang baru. Kita masukkan plate bahagian atas ni. Kita masukkan sub ni. Untuk masukkan dia punya sub pula, kita perlukan special tool. Kita cari saiz dia dulu. Kita minyakkan sikit benda ni. Dah masukkan tool dia tu, kita tolak dia masuk. Okey, kita tolak dia masuk. Dan kita masukkan dia sampai dia gitu. Ketak gitu. Dan kita cabut dia daripada kompresor assembly tool ni. Kemudian kita pasang balik dia punya needle bearing ni. O-ring ni kita minyakkan sikit. Kemudian kita masukkan hati-hati jangan tersepit dia punya o-ring. Tersepit o-ring dia tu nanti dia o-ring dia koyak. Masukkan. Jadi top spec untuk skru bahagian depan ni saya tak jumpa. Jadi sepatutnya kita akan ikat sesedap hati je. Sebab o-ring dia bahagian dalam bukannya bahagian atas. Jadi sepatutnya tak ada masalah lah. Kita akan ikat cross pattern. Jadi kita masukkan minyak dia sikit dan kita pusingkan dia punya kompresor sikit. Lepas tu kita test leaking. Yay! Leak test pas. Hari tu dia bocor dekat bahagian atas tu. Ni dah settle masalah bocor dia. Okey, dah selesai. Kita pasang balik dia punya magnetic clutch. Sebelum tu saya nak tambah lagi minyak dekat dalam ni. Jadi dia akan tahan lama bila kita simpan dia. Saya masukkan lebih kurang 90 hingga 100 ml. Jadi dah pusing sikit, dalam 15 ke 20 kali kita pusing. Patutnya dia dah cukup circulate dekat dalam kompresor ni. Untuk lubang dia suction dengan discharge. Kemudian kita pasang balik magnetic clutch seperti mana kita buka tadi. Magnetic clutch ni masih okey. Jadi kita pasang balik magnetic clutch dia, nampak ada tanda dia. Kita masukkan dekat lubang dia. Jadi ini kita tak boleh salah. Kemudian kita masukkan snap ring dia. Okey. Ngam. Kemudian kita masukkan dia punya puli. Tegakkan dia macam tu. Kita pakai clutch plate dia untuk ketuk dia masuk ke dalam. Kemudian kita masukkan snap ring dia balik. Sampai dia masuk dalam longkang. Dah confirm masuk dia punya longkang, dah confirm snap ring dia dah okey. Kita pasang pula dia punya clutch plate. Dia ada satu washer ni. Masuk je washer dia yang lama, sepatutnya dia dah okey. Kita masukkan dia punya key ni. Ini bahagian yang paling susah, bahagian yang paling kita menyampah nak buat. Sebab dia senang sangat terjatuh. Masukkan key dia macam ni. Kemudian kita masukkan dia punya pressure plate pula. Masuk dekat key dia tu. Kemudian kita tolak dia pakai soket 12 macam ni. Yes. Gap dia patutnya tak berubah sebab ini adalah original. Yang ini adalah yang paling seram. Sebab kita nak ketatkan, takut dia punya sub patah. Banyak kali patah. Wajar. Kemudian kita pasang balik dia punya pemegang wayar dia tu. Jangan ketat sangat, nanti rosak. Kemudian bahagian atas ni ada wire body. Dimasukkan skru dekat bahagian wire body tu. Kemudian pasang dia punya bracket. Jangan terlalu ketat sampai dia rosak. Okey, siap. Dan itulah cara untuk tukar dia punya lip seal dan o-ring kompresor Asia. Jadi siapa-siapa nak beli kompresor ni boleh komen nak. Kalau tak nak, jangan komen.